Hai, selamat sejahtera. Saya Dr. Umu dari Hospital Umrah. Ramai wanita yang mengalami masalah kitaran haid yang tidak teratur, umpamanya pendarahan lepas hubungan intim atau pendarahan haid yang tidak teratur, terlalu kerap, tidak berhenti-henti, atau kitaran haid kita yang lain daripada biasa. Dan kita senang sahaja untuk tidak mengendahkan. Kita mengatakan, oh ini sebab stres, ini sebab hormon, ini sebab saya tak cukup tidur, ini sebab macam-macam lah. Jadi pesanan saya kepada wanita-wanita di luar sana, jangan ambil enteng masalah-masalah tentang pendarahan dari faraj yang tidak teratur. Jumpalah dengan doktor kerana ini mungkin masalah-masalah berkaitan dengan umpamanya fibroid, endometriosis, perubahan-perubahan pada pangkal rahim seperti kanser pangkal rahim, kanser daripada rahim, atau endometrial hyperplasia, iaitu selaput dinding rahim yang terlalu tebal yang boleh membawa kepada masalah-masalah di kemudian hari. Berjumpalah dengan kami. InsyaAllah kami bersedia membantu. Pihak Hospital Umrah menyediakan perkhidmatan pakar perubatan perbidanan sakit luar daripada pukul 9 pagi sehingga 9 malam, 7 hari seminggu.